Okey geng, sabun projek Wiragran aku ni. So lepas aku dah servis dan sapu grease dekat rack end Wiragran ni, dan sudah pasang cover getah yang baru geng. Jadi hari ni aku nak pasang pula tie rod end yang baru geng. So ni aku ada baca komen korang yang suggest beli jenama 35 ni sebab kualiti dia cun kata dia lah. So first kali pasang dulu nut untuk lock tie rod end ni. Lepas tu dulu masa aku buka kan, aku kira berapa kali pusingan untuk dia tercabut. Total dia 18 pusingan setengah. Jadi untuk pasang ni aku akan pusing sebanyak 18 pusingan setengah juga. Tujuan buat ni adalah untuk supaya elemen nanti tak lari jauh sangat lah. Setter tu boleh ketatkan semula nut dekat belakang tu. Lepas tu geng, masukkan taruh end dekat dalam knuckle ni dan pasang castle nut. Okey, dekat sini aku ketatkan lagi nut belakang tu. Lepas tu untuk castle nut ni, sajalah aku try ketatkan guna torque wrench. 18 foot pound. Mantap. Lepas ketat tu, aku pasang dia punya pin tu dekat celah castle nut tu dan kepak pin dia. Mantap. Lepas tu buat dekat lagi sebelah pula. Buat benda ni kena rajin tau. Kalau tak rajin, apa pun tak jalan. So siap dah geng. Pasang tie rod end yang baru geng. Mantap. Memang kemas. Lepas ni masuk corner mungkin tak goyang dah kot. So ni getah baru cun belah kanan dan juga belah kiri. Mantap. So selepas lebih daripada 1 minggu kereta ni tergantung macam ni, akhirnya aku boleh pasang tayar semula geng. Dan lepas tu ketatkan nut-nut dia geng. Mantap. Lepas tu turunkan kereta. Dan ingat lagi tak, awal-awal dulu aku tukar spring dari spring potong kepada spring yang original 150mm panjang dia. Tengok perbezaan dia, memang berbeza geng. So ini adalah sebelum aku tukar spring. Korang hayati betul-betul ketinggian dia. Okey, ni pula selepas tukar spring yang baru geng. Mantap. Aku rasa ketinggian macam ni memang cun dah. Mungkin akan kurang sagak sikit dekat bawah. So geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.